tengok pagar. Kita belanja pagar deh. Kesilapan Malaysia sini, bapa dak tebih atas dari pagar sikit batanya tu. Kena buat muka dulu. Ya gini abak. Jarak di antara dengan pagar jauh. Ni dia. Ni muka deh. Dia asal pokok je jatuh teruk ni. Dia berharga ni. Jadi kita nak ngelak daripada berharga ni, kita buat kot ni. Ada orang tanya kita, bapa Malaysia tak buat tu, baru tak rosak. Ya gini, kalau kita sewa sekali, sekurang-kurang 200 dengan 400. Tapi kalau hak ni, kerosakan hak ni, kita anggarkan dia lebih kurang bata 10 keping abak. Lepas tu seming sobik. Dia lebih kurang RM50 kot. Jadi antara 50 dengan 200, ataupun sekali sehari 400. Maksudnya hak mana hak lagi kita tu.